Bakat Malaysia Madani merupakan platform pembangunan bakat nasional yang menghimpunkan program-program pembangunan bakat, kebolehpasaran dan tenaga kerja berorientasi ekosistem GLIC dan GLC di bawah satu payung nasional. Bakat Madani telah pun direntang, ayo kita raikan bersama. Selamat datang ke Majlis Peluncuran Bakat Malaysia Madani. Pembangunan bakat bukanlah satu tanggungjawab sampingan, tetapi merupakan sebahagian daripada amanah tersebut. Membina bakat negara menuntut kesabaran, keazaman dan ketekunan, kerana hasilnya akan diraih bertahun-tahun kemudian. Tidak banyak negara yang dapat memberikan ruang dan kesempatan sedemikian rupa. Jadi telaahlah secara betul, hazam betul-betul program ini. Sebahagiannya dalam bidang masing-masing, pengkhususan masing-masing. Kita bersatu aman dalam kerajaan madani ini dan kita tumpu perhatian merangka prakasa ekonomi yang boleh menjamin keselesaan hidup rakyat. Selain daripada jabatan kerajaan, JPA pendidikan yang mengambil graduan atau lulusan dari TVET dan lain-lain, mereka lah yang IC, GLC, GLC terlibat sebenarnya yang telah bersama-sama menggagaskan acara ini, program ini, dan berjaya pada hari ini 8,000, keseluruhannya 25,000 pekerjaan bagi anak-anak muda. Tahniah.